Dan setakat jam 7 malam, 125 orang ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Masjid Putra Heights. Dan untuk perkembangan terkini, kita bersama wartawan Ridwan Rushdi Azri Roslan di lokasi. Silakan Ridwan. Baik, Asrul, Farah, seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di pusat pemindahan sementara di Masjid Putra Heights, berhampiran saja dengan lokasi berlakunya kebakaran pagi tadi. Dan setakat jam 7 petang tadi, seramai 125 orang mangsa yang ditempatkan di kawasan ini, dengan 60 daripada mereka telah pun dibenarkan pulang. Namun sebenarnya ada yang daripada mereka telah pun dibenarkan pulang, tetapi akan dipantau kerana kerajaan bimbangkan jika ada tahap kesihatan mereka di tahap jangka panjang jika berlaku apa-apa yang tidak diingini. Dan apa juga saya boleh kongsikan sebentar tadi, kira-kira jam 6 petang, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan juga Menteri Agama Datuk Naim telah pun tiba di PPS ini bagi melihat sendiri dan menziarahi sendiri mangsa-mangsa yang ditempatkan di sini. Dan terdapat satu sidang media kira-kira jam 6.45 petang tadi, di mana Menteri Besar Selangor berkongsi mengenai sedikit perkembangan, iaitu sebanyak 327 kenderaan yang terkesan, manakala rumah pula lebih daripada 300 buah rumah, di mana 78 daripada rumah tersebut telah pun hancur sepenuhnya, dengan 200 kedai juga musnah, menjadikannya keseluruhan sebanyak 300 lebih. Dan sebenarnya tadi, sebelum Menteri Besar datang ke sini, beliau telah pun bersama-sama Perdana Menteri melawat terlebih dahulu pusat kawalan operasi yang berada beberapa ratus meter daripada kawasan ini. Dan suka juga saya ingin kongsikan keadaan di PPS kali ini teratur, tidak ada sebarang pertelingkahan atau perusuhan yang berlaku. Dan tambah MB Selangor sementara tadi juga sebenarnya mereka telah pun akan menutup sebanyak 28 hektar dan juga 290 meter persegi meliputi dua radius, iaitu Taman Harmoni dan juga Taman Kuala Sungai Baru. Dan Menteri Besar Selangor juga meminta agar semua rakyat Malaysia tidak melakukan sebarang spekulasi mengenai punca kejadian, di mana pihak polis akan menyiasat sendiri dengan lebih mendalam punca dan kawasan di sana. Ia merupakan jaminan daripada Menteri Selangor sendiri dan juga daripada Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omahan. Jadi saya kira itu saya dahulu apa yang saya boleh kongsikan dari PPS di Majlis Putra ini. Kembali kepada studio, Asrul dan Farah.